Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama, kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada siri kita pada malam ini, di mana pada malam ini para penonton, ayahanda, ibunda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pada halaman muka surat yang ke-34. Muka surat 34. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Yang ke-13, yakni sifat yang ke-13, iaitulah sifat kalam, yang artinya dalam bahasa Melayu sifat kalam ini maknanya ialah perkata. Salin bahasa di dalam bahasa Melayu, kalam dengan makna perkata, yang mana hal keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat perkata inilah, maka Allah Ta'ala itu berkata-kata. Jadi sifat kalam ini merupakan salah satu daripada sifat yang pembicaraannya agak rumit sedikit. Ianya agak rumit, dan di sifat kalam inilah telah berlaku beberapa fitnah pada zaman ulama-ulama terdahulu berkaitan dengan pemahaman kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan sifat kalam Allah, yang mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka ada bagi kalam itu, maka bagi ada kalam bagi kalam, maka ada bagi kalam itu 4 bahagian. Maknanya apabila kita sebut kalam, dia ada 4 bahagian. Yang pertamanya, namanya ialah kalam nafsi, ataupun boleh juga dipanggil dengan kalam ismi. Bila sebut kalam, satu patah perkataan kalam,
Ada kalanya kalam itu dengan makna kalam nafsi ataupun kalam ismi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua namanya ialah kalam nafsani. Bila sebut kalam, ada kalanya dengan makna yang kedua ini, iaitu kalam nafsani. Yang ketiga namanya ialah kalam masdari. Ada kalanya bila sebut kalam, itu maknanya adalah kalam masdari. Dan yang keempat daripada empat bahagian dinamakan dengan kalam lafzi. Bila sebut kalam, ada kalanya dengan maksud kalam lafzi. Jadi inilah pembicaraan berkaitan dengan sifat kalam, yang mana kalam itu sendiri bila sebut perkataan kalam, ianya terbahagi kepada empat bahagian. Maka dalam empat bahagian ini, yang manakah yang dimaksudkan dengan sifat Allah? Yang manakah yang ialah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nak fokus pembicaraan berkaitan dengan Allah bersifat dengan sifat kalam. Kalam yang mana? Adakah kalam dengan makna kalam nafsi ataupun kalam ismi? Dia boleh panggil dua, kalam nafsi ataupun kalam ismi. Ataupun yang kedua, dengan makna kalam nafsani inilah sifat Allah. Ataupun adakah kalam masdari ini sifat Allah, ataupun kalam lafzi itu sifat Allah. Kalam terbahagi kepada empat. Maka di sinilah perlu kita faham empat bahagian tersebut. Yang manakah yang dimaksudkan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita kata Allah bersifat dengan sifat kalam. Lalu kata pengarang, dan kalam nafsi, ini yang pertama. Dan kalam nafsi ataupun dinamakan juga kalam ismi. Yang pertama tadi. Dan kalam nafsi itu ataupun kalam nafsi, kalam ismi itu, itulah yang diterjemahkan dengan pekata dalam bahasa Melayu. Kalam ismi ataupun kalam nafsi, inilah hak kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, pekata. Apa diakah pekata ni? Yang mana ianya adalah kalam ismi, kalam nafsi tadi. Iaitulah satu sifat yang sedia kala lagi sifat ni, yang ada sifat ni pada zat Allah Ta'ala. Ni hak sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat perkata. Sifat kalam dengan makna sifat perkata. Apa itu sifat perkata? Iaitulah merupakan satu sifat yang sedia kala lagi ada sifat ini, ada pada Allah. Allah bersifat dengan sifat perkata ini pada sedia kala. Maka sifat perkata inilah yang dimaksudkan dengan kalam nafsi ataupun kalam ismi. Hak ni sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah bersifat dengannya pada sedia kala lagi. Hal keadaan Allah, ianya adalah sedia kala, maka Allah bersifat dengan sifat kalam ini juga pada sedia kala. Yang mana kalam dengan makna perkata ni, kalam nafsi ataupun kalam ismi ni, ianya bukan daripada jenis huruf dan suara. Kalam perkata ni, kalam ismi, kalam nafsi ini, dia bukan huruf, dia bukan suara. Dia bukan huruf, dia juga bukan suara. Baik. Kalam ismi ataupun kalam nafsi, kalau di kita pun ada juga. Kalau di kita makhluk ni tuan-tuan, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga di kita
sifat kalam ini. Yang dimakna dengan kalam ismi, kalam nafsi, iaitu perkata ni. Ada juga di kita. Yang mana Allah Ta'ala jadikan di kita satu sifat, namanya sifat kalam. Sifat perkata. Ada di mana? Ada di mungkin di leher kita, di sehujung-hujung anak lidah kita. Yang mana dengan sifat ni yang Allah Ta'ala jadikan di kita ni, maka kita boleh bercakap. Yang dinamakan kita ni tak bisu. Yang dipanggil kita ni bukan bisu, bukan maknanya tak boleh bercakap dah. Kerana kita ada sifat. Sifat tu. Sifat perkata di kita tu. Inilah yang dikatakan kalam ismi. Kalau di kita. Ini kalau merujuk kepada kita makhluk. Ada juga di kita namanya sifat perkata. Di sehujung-hujung anak lidah kita, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allah Ta'ala jadikan di sana. Maka hal keadaan kita yang bersifat dengan sifat kalam ni lah, kita boleh berkata. Kita boleh bercakap. Dengan bahawa kita bukan bisu. Kita bukan kelu. Kita boleh bercakap. Maka perkata ada di kita ini pun, adakah berhuruf, adakah bersuara, sifat ni. Sifat perkata. Kalam, ada pada kita tadi tu, sifat tersebut yang membuatkan kita ni boleh bercakap, boleh berkata, adakah sifat itu berhuruf, bersuara? Kalau di kita, merujuk kepada sifat kita ni, hak makhluk, juga tidak berhuruf, juga tidak bersuara. Sifat tu tak berhuruf. Sifat tu sifat lah, dia tak berhuruf, dia tak bersuara. Yang kita kata berhuruf, yang kita kata bersuara, hak kita duk bunyi sekarang ni, ibu-ibu duk bunyi suara saya duk cakap ni, hak ni perkataan. Perkataan hak berhuruf yang bersuaranya. Perkataan hak berhuruf bersuara, itu yang keempat nanti. Iaitu kalam lafzi. Hak bahagian nombor 4. Perkataan itu yang berhuruf, itulah yang bersuara. Ada pun sifat, sekalipun hak di makhluk kita ini juga, tidak berhuruf, tidak bersuara, perkata kita makhluk. Yang ada pada kita, yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, yang hal keadaan kita bersifat dengan sifat inilah, kita boleh bercakap. Kita tidak bisu. Tidak dinamakan kita itu orang yang bisu. Maka kembali kepada sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Kalam dengan makna yang mana? Kalam nafsi ataupun kalam ismi, yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, sifat perkata. Yang mana sifat perkata ni sedia kala lagi ada di Allah, yang mana dia tidak berhuruf, dia tidak bersuara. Ini sifat. Kita bicara sekarang tentang sifat Allah. Maka sifat Allah Ta'ala, sifat perkata. Allah bersifat dengan sifat kalam, dengan makna perkata, yang mana sifat perkata ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Kerana apa dia tidak berhuruf, tidak bersuara? Kerana ia sifat kalam ni. Kalam dengan makna kalam ismi, kalam nafsi, kalam perkata ni, ianya adalah sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Dia tu sifat. Maka bila sifat, dia tidak berhuruf, tidak bersuara. Bandingnya seperti segala sifat ma'ani yang lain. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, sifat yang bangsa ada. Sifat kalam ini juga sifat yang bangsa ada. Bila nama sifat, dia tidak berhuruf, dia tidak bersuara. Habis tu berhuruf, bersuara, itu kan kalam juga. Itu dinamakan kalam lafzi. Yang berhuruf, yang bersuara ni, itu juga dinamakan kalam juga. Tetapi itu ialah kalam lafzi. Di sinilah kita perlu beza.
Bila sebut kalam, hak mana hak sifat Allah? Kerana kalam ni terkadang kita gunakan, dan memang kita gunakan, Al-Quran itu ialah kalam Allah. Al-Quran kalamullah, kalam Allah. Baik. Apabila kita tidak memahami, tidak dapat nak membezakan antara bahagian-bahagian kalam ini yang ada 4 tadi, maka boleh menyebabkan kita terseleweng akidah kita. Kerana bila sebut kalam, ianya tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila disebutkan sifat kalam Allah, Allah bersifat dengan sifat kalam, maka Allah bila bersifat dengan sifat kalam, kalam Allah yang ialah sifat Allah Ta'ala ni, dia tidak berhuruf, dia tidak bersuara. Dia qadim. Dia qadim, dia sedia kala. Kemudian, sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Al-Quran kalam Allah, berhuruf, bersuara. Al-Quran kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhuruf, bersuara. Sekarang kita kata sifat Allah Ta'ala sifat kalam, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam mana ni? Ni kita kena beza ni. Hak kata berhuruf, bersuara tu kalam lafzi, iaitu terjemahan kitanya perkataan. Maka Al-Quran itu adalah perkataan. Itu adalah perkataan. Maka di sini perlu kita membezakan antara yang manakah hak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu yang pertama. Yang pertama, kalam dengan makna kalam ismi ataupun kalam nafsi, yang kita terjemah dalam bahasa Melayu kita perkata. Yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita perkata. Yang dengan dialah, dengan sifat perkata inilah dapat berkata-kata Allah Ta'ala dan bertitahnya Allah Ta'ala. Hal keadaan Allah yang bersifat dengan sifat perkata inilah, Allah itu dia berkata-kata, dia bertitah. Dia berkata-kata, dia bertitah. Maka Allah berkata-kata, bertitah ni akan siapa-siapa yang ia Allah Ta'ala kehendaki. Antaranya Allah Ta'ala bercakap, bertitah dengan Nabi Musa AS. Antaranya Allah Ta'ala bertitah, bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala bercakap. Allah bercakap ni menunjukkan bahawa Allah dia bersifat dengan sifat perkata, sifat kalam. Hal keadaan Allah yang bersifat dengan sifat kalam ni lah, Allah dia bercakap dengan siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Allah cakap apa dia? Daripada suruh, Allah suruh. Contohnya, Allah suruh wa'mur ahlaka bis-salah, misalnya. Allah perintah kepada kita supaya sembahyang, atau Allah bercakap. Allah tegah dan tegah. Allah tegah, wala taqrabuz zina, jangan kamu berzina, jangan menghampiri zina. Itu tegah. Kalau bercakap dari sudut apa lagi? Wa'ad, yakni janji baik. Orang yang beriman, Allah janji masuk ke dalam syurga, atau Allah bercakap. Allah bercakap dengan memberikan janji baik kepada orang yang beriman. Dan wa'id, yakni janji jahat. Orang yang kufur kepada Allah, neraka kekal selama-lama. Atau Allah bercakap. Maka semua ni hal keadaan Allah yang bersifat dengan sifat
kalam. Kalam mana? Kalam ismi ataupun kalam nafsi. Manakala Allah yang bersifat dengan sifat kalam, pada sedia kala lagi yang kita terjemahkan dengan perkata, maka Allah berkata-kata. Berkata-kata dengan siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Ini yang pertama. Baik. Hanya ia perkata ni kenakan asal hanya ia perkata ni yang ialah kalam ismi ataupun kalam nafsi ni kena kepada asal dan umbi tunjang, asal umbi bagi hasilnya huruf dan suara dan sebagainya. Maksudnya, kalau tidak ada sifat perkata di Allah Ta'ala ini, maka Allah Ta'ala tak bolehlah nak bercakap. Tak bolehlah Allah Ta'ala nak bercakap. Bermakna Allah bisulah, Allah kelulah, kalau tidak ada sifat perkata. Perkata ni ialah kalam nafsi ataupun kalam ismi. Dia boleh dipanggil dua. Hak sifat Allah Ta'ala ni, kalam, Allah bersifat dengan sifat kalam. Hak kita terjemah dengan kalam, dengan perkata, maka boleh panggil dua. Satu, kalam ismi. Kedua, boleh panggil juga kalam nafsi. Ini hak sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Sebagaimana bandingnya kalau di kita makhluk, kita juga ada sifat perkata tetapi hak makhluk. Allah Ta'ala jadikan di urat anak lidah kita, di sehujung-hujung anak lidah kita, di dalam leher kita sana. Allah Ta'ala jadikan di kita satu sifat namanya sifat kalam. Apa kalam tu? Kalam perkata tu. Huruf bersuara ke sifat tu? Kalau di kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Manakala adanya sifat tu di kita, kita boleh bercakap. Kita tidak bisu, tidak kelu. Sebab apa? Kerana ada pada kita sifat perkata. Maka di Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah bersifat dengan sifat perkata. Hal keadaan Allah bersifat dengan sifat perkata inilah Allah itu berkata. Dia bercakap. Dia bertitah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Antaranya kepada Nabi Musa AS, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Bila sebut kalam, ada kala dengan makna kalam ismi, kalam nafsi yang kita terjemahkan dengan perkata. Dan inilah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang kedua. Yang keduanya namanya ialah kalam nafsani. Yang kedua namanya kalam nafsani. Kalam nafsani ini yang diterjemahkan dengan, dalam bahasa Melayu, kalam nafsani ini kita terjemahkan dengan mensediakan perkataan. Mensediakan perkataan untuk nak bercakap. Gitu. Mencadangkan perkataan bagi berkata-kata. Ini dia panggil kalam nafsani. Maka kalau di Allah Ta'ala, kalam nafsani ni, Allah mencadangkan perkataan untuk dia bercakap dengan siapa hak dia kehendak tu, pada sedia kala lagi. Ni kalam nafsani. Hak ni bukan sifat hak ni. Kalam nafsani ni kalau terjemah dengan mencadangkan perkataan untuk berkata-kata pada sedia kala, hak ni bukan sifat. Hak sifat tadi, iaitu kalam ismi, perkata tu hak sifatnya. Maka Allah bersifat dengan sifat perkata. Yang kedua, kalam ada juga dengan makna kalam nafsani, iaitu mencadangkan perkataan bagi nak bercakap.
Maka nisbah Allah Ta'ala, Allah mencadangkan bagi nak bercakap ni, itu pada sedia kala lagi. Pada sedia kala lagi. Baik. Hak kalam nafsani ni, kalau di kita, begini. Kalau hak kita makhluk lah. Kalau di kita makhluk, bandingnya seperti kita ada anak. Anak kita ni kecil lagi. Anak kita masih lagi kecil. Kita baru dapat anak kita. Anak lelaki katakan. Baik. Anak lelaki kita ni, kita dah cadang dah untuk kita nak bercakap. Kita dah cadang dah. Kita dah mensediakan hak apa kita nak bercakap dengan anak kita ni. Apa dia? Nanti anak kita di usia 7 tahun, 8 tahun, kita nak suruh anak kita ni dengan sembahyang. Jadi kita dah cadang, siap-siap dah. Sekarang ni kita dah cadang dah. Waktu kita dapat anak ni, kita dah cadang dah. Aku kelak ni, anak aku ni nanti di usia 7 tahun, aku nak suruh dia sembahyang. Aku nak suruh dia solat, aku nak suruh dia puasa, aku nak suruh dia tutup aurat. Aku nak suruh dia belajar Quran. Aku nak suruh dia pandai Al-Quran, mengaji Al-Quran. Demikian. Bila kita cadang perkataan tadi tu? Waktu kita dapat anak. Bukan kita bercakap pada waktu anak kita masih bayi tu, tak. Waktu tu anak kita nak bercakap bagaimana dia masih bayi lagi. Tapi kita nak bercakap dengan dia tu, nanti dia dah pandai, dia dah besar. Di usia dia 7 tahun, 8 tahun, kita nak suruh dia dengan sembahyang, puasa, tutup aurat, baca Quran dan sebagainya. Nanti baru bercakapnya. Sekarang tak bercakap lagi. Ini cadang perkataan. Mensediakan perkataan. Hak ni nama dia kalam nafsani. Maka kalau dia Allah Ta'ala, sedia kala lagi Allah mensediakan perkataan nak berkata tu. Sedia kala lagi. Allah tak bercakap lagi, tapi Allah mensediakan perkataan itu pada sedia kala lagi. Ini dinamakan kalam nafsani. Itu yang kedua. Boleh tak tu? Ada 2 bahagian. Tu baru 2 bahagian. Ini kalam pun, hak kalam nafsani ni, dengan makna mensediakan perkataan pada sedia kala lagi. Ini kalam pun bukan daripada jenis huruf dan suara juga. Hak ni pun bukan huruf, bukan suara saja, bukan suara. Hak ni bukan huruf, bukan suara. Habis tu apa dia? Tetapi ia kalam nafsani, mensediakan perkataan nak bercakap ni, itu dinamakan benda sungguh ataupun amrun iktibari. Benda kira-kira pada akal saja. Mensediakan perkataan. Dia bukan huruf, dia juga bukan suara. Dia amrun iktibari, benda sungguh. Maka dengan sebab sabit ini kalam. Maka dengan sebab sabit ini kalam nafsani ni sabit, mensediakan perkataan nak bercakap pada sedia kala ni sabit baginya, bagi Allah Ta'ala. Dikatakan Allah itu tak diam. Dikatakan Tuhan itu tak diam. Manakala Allah tu, dia mensediakan perkataan, dia mencadangkan perkataan untuk dia bercakap dengan sesiapa hak dia nak bercakap, pada sedia kala lagi dikatakan Allah itu tak diam. Habis tu bunyi senantiasa duk bercakap, Allah tak bercakap lah. Dengan makna tu ke? Bukan. Bukan dengan makna Allah duk bercakap sentiasa bercakap, tak berhenti-henti seperti radio duk bunyi, kita buka sampailah esok pun duk bunyi, Allah tak diam. Bukan makna tu. Itu mustahil kalau dengan makna tu. Tak diam Allah dengan makna tu. Tak diam Allah dengan maknanya Allah itu duk pada Allah Ta'ala tu duk bercadang nak bercakap dengan siapa yang Allah Ta'ala nak bercakap. Hak ni tak diam hak ni.
Hak cadang tu bukan Allah duk bercakap tak diam, duk bercakap sebagaimana radio tak diam-diam. Bukan, itu mustahil. Sekarang Allah mencadangkan perkataan bagi nak bercakap. Allah cadang nak bercakap tu. Hak ni Allah tak diam. Hak dengan makna ni lah Allah tu tak diam. Kerana Allah mencadangkan perkataan bagi dia nak bercakap kepada hamba-hamba dia. Dia nak bercakap dengan ahli syurga. Ahli syurga kita sekarang pun tak masuk dalam syurga lagi. Akhirat belum lagi kita tempuhi. Maka hal inilah dikatakan tak diam. Tak diam dengan makna bukan duk bercakap. Bukan. Tak diam dengan makna Allah Ta'ala sentiasa mencadangkan perkataan bagi nak berkata. Mencadangkan bagi nak berkata tu. Kerana Allah nak berkata, nak bercakap dengan ahli-ahli syurga. Hak ni belum tiba masa lagi. Maka inilah yang disebutkan dengan tak diam Allah Ta'ala. Dan bukanlah tak diam itu dengan sebab Tuhan berkata-kata selama-lama. Allah dah bercakap sentiasa dengan tidak putus-putus dan tidak berhenti-henti. Tidak, bukan dengan makna tu. Allah tak diam dengan makna Allah bercakap, sentiasa bercakap. Seperti radio tadi. Bukan dengan makna tu. Hak tu mustahil. Mustahil Allah tak diam dengan makna tersebut. Allah tak diam. Ini dia nak cerita kepada kita. Kalau kita bertemu dalam kitab-kitab, makna kata Allah tidak diam. Jangan kita faham Allah tidak diam dengan maknanya Allah duk bercakap sekarang ni. Allah duk bercakap. Tak henti-henti. Sebagaimana radio kita pasang hari ni tak tutup-tutup sampailah esok duk bercakap. Allah tak diam dengan makna tu. Kalau kita bertemu dalam ayat-ayat kitab, Allah tak diam. Bukan dengan makna ni. Ini penjagaan. Bukan dengan makna tersebut. Allah tak diam dengan makna hak ni. Hak lawan bagi kalam nafsani ni. Iaitu kalam nafsani maksudnya Allah mencadangkan perkataan bagi nak bercakap. Antara Allah Ta'ala nak bercakapnya dengan ahli-ahli syurga. Ahli-ahli syurga kita belum lagi sampai kepada masa akhirat. Maka Allah Ta'ala duk bercakap, duk cadang bercakap lah tu. Tak bercakap lagi, tapi cadang bercakap. Inilah dikatakan Allah tak diam. Allah tak diam. Ini tak diam daripada mencadangkan perkataan untuk Allah nak bercakap bagi segala ahli-ahli syurga yang Allah Ta'ala kehendak. Gitu. Lalu kata pengarang, hanya yang selama-lama, hak senantiasa dengan tidak berputus-putus itu ialah dua perkara sahaja. Hak sentiasa, hak tak hilang ni ada dua perkara je. Yang pertama, ada sifat kalam pada Allah Ta'ala. Hak ni tak putus. Allah sentiasa bersifat dengan sifat kalam, dengan sifat berkata. Yang kedua, mensediakan perkataan pada sedia kala. Hak ni pun tak putus. Tak putus hak ni. Tak berhenti hak ni. Tak putus, tak berhenti. Tak. Mensediakan perkataan bagi nak berkata pada sedia kala. Dan kalam dengan makna yang kedua ini, mensediakan perkataan ni, kalau pada kita manusia ni, dikatakan dipanggil dengan hadisun nafsi. Dipanggil dengan hadisun nafsi. Kalau nisbah kita makhluk, kalam nafsani ni dipanggil kepada kita hadisun nafsi. Apa dia hadisun nafsi ni? Hadisun nafsi ni maknanya hak kita duk cadang nak bercakap tu. Kita tak bercakap lagi, tapi duk cadang nak bercakap. Sebagaimana saya ni nak mengajar pada malam ni.
Duk cadang cakap bila? Minggu lepas lagi. Duk cadang dah nak bercakap begini hari ni. Minggu lepas tak bercakap lagi, baru duk cadang. Ni hak dalam perut saya ni ada ni. Nak cadang, hari ni nak bercakap begitu begini. Misal hak kelas minggu depan. Minggu depan tu nak bicara bab apa pula. Hari ni esok selepas kelas hari ni tutup saja, finish saja pengajian kita pada malam ni, duk cadang dah nak bercakap apa minggu depan, nak hurai bagaimana minggu depan. Tu dia panggil hadisun nafsi kalau di kita. Tu kalau di kita. Hak Allah Ta'ala ni dia panggil kalam nafsani. Pada sedia kala lagi Allah Ta'ala cadang nak berkata-kata bagi hamba dia, hak Allah Ta'ala kehendak. Begitu. Tetapi kalau hak di kita nama dia kalam nafsi, tetapi dikatakan kalam jualah. Tapi dipanggil kalam juga hak di kita hadisun nafsi itu. Hak kita duk bercakap dalam hati kita tu, itu juga dinamakan kalam juga kalau hak di kita pun. Nama kalam juga. Sebagaimana seperti kata syair, innal kalama la fil fuadi. Ni syair kena baca begini. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Biar baris tu jadi sama. Innal kalama la fil fuadi wa innama. Berarti situ. Ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Itu cara baca syair lah. Artinya, sungguhnya kalam itu sabit ia kalam pada hati. Ini hak di kita. Hak di kitanya kalam ada di hati kita. Iaitu kita duk cakap-cakap di hati kita. Apa hak kita nak bercakap? Sebelum kita nak bercakap, hak betul-betul bercakap tu, di dalam hati kita ada dah apa hak kita nak bercakap. Dan sesungguhnya dijadikan lidah itu yang menunjukkan ia lidah di atas barang yang di dalam hati kita. Apa hak ada dalam hati kita tu, maka lidah ni lah yang akan mentafsirkan. Itu hak di kita. Hak di kita makhluk nak menceritakan. Kalam juga dinamakan dengan hadisun nafsi. Hak ada di kita tu, percakapan hati tu, itu juga dinamakan kalam. Tapi hak ni bukan sifat. Hak ni bukan sifat. Hak kalam sifatnya perkata hak ada di kita tu. Perkata tu hak sifat. Baik. Itu dua. Kemudian yang ketiga, para penonton, ayahanda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalam dengan makna kalam masdari. Yang ketiga, nama dia kalam masdari. Yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kalam masdari ni dengan berkata-kata ataupun bertitah-titah. Bercakap lah. Ini kalam masdari dengan makna bercakap. Ini bukan sifat. Ini bukan sifat ni. Ini ia apa dia? Bercakap ni apa dia bercakap ni? Kalam masdari ni, hak terjemah dalam bahasa Melayu kita bercakap ni apa dia? Iaitu mengeluarkan perkataan. Mengeluarkan perkataan supaya mendengar oleh mukhatab. Yakni oleh orang yang kita nak bercakap. Itu panggil mukhatab. Mengeluarkan perkataan, itu dinamakan kalam masdari. Bercakap tu. Diri perbuatan yang mana kita sengaja mengeluarkan perkataan. Diri perbuatan sengaja mengeluarkan perkataan itu dinamakan bercakap. Bercakap. Apa dia bercakap ni? Tetapi ia bercakap ni, berkata-kata ni, ialah daripada umur ia kalam masdari ni daripada ini setengah daripada umurun iktibariyah, yakni perkara yang dikira-kirakan jua. Kalam masdari ni bercakap. Kita fahamlah bercakap.
Ni sekarang duduk bercakap. Hak keluar suara tu dia dah panggil kalam lafzi. Hak yang keempat nanti. Hak tuan-tuan faham? Saya duduk bercakap ni. Saya duduk bercakap ni. Duduk tengah bercakap ni. Apa dia bercakap tu? Diri perbuatan. Diri perbuatan nak mengeluarkan suara supaya didengari. Itu dinamakan bercakap. Bercakap ni kalam masdari. Kalam masdari. Maka Allah Ta'ala dia bercakap. Manakala Allah Ta'ala bercakap ni lah menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Hak sifat Allah Ta'alanya kalam tu. Kalam perkataan. Hal keadaan Allah bersifat dengan sifat perkata, Allah dia bercakap. Dia bercakap dengan siapa antaranya? Nabi Musa. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu Allah bercakap. Bercakap dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Musa tu di Bukit Tursina. Bukan Allah di Bukit Tursina. Nabi Musa tu. Tempat bagi Nabi Musa. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercakap tu ialah kalam masdari, menunjukkan bahawa ada pada Allah sifat perkata. Gitu. Dan ia kalam masdari ni yang baru. Kalam masdari bercakap ni baru, bukan qadim. Hak qadim dua tadi. Kalau di Allah, hak qadim dua tadi. Kalam ismi, sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, kalam nafsani, mencadangkan perkataan bagi nak berkata. Dua-dua ni pada sedia kala lagi kalau di Allah. Ada pun bercakap, hak ni bukan sedia kala. Allah bercakap sedia kala dengan siapa? Mana ada? Allah je yang ada. Ketika tu Allah tak bercakap lagi. Tapi Allah bersifat dengan sifat kalam. Dan Allah Ta'ala mensediakan pada sedia kala lagi apa hak dia nak cakap dengan hamba-hamba dia. Adakah ketika tu bercakap dah? Belum. Bila bercakapnya? Nanti sampai masa lah. Antaranya Allah bercakap dengan Nabi Musa. Nanti di peristiwa hak di Bukit Tursina tu lah baru Allah bercakap. Bercakap tu baru. Dia bukan qadim bercakap tu. Maka ini kalam. Hak kata bercakap ni terkadang nama dia puji. Bercakap ni kalau kadang-kadang nama dia puji. Kalau bercakap dalam bentuk puji, nama dia puji. Berjuruhnya dia, baiknya dia, rajinnya dia. Bercakap dengan kata begitu dinamakan puji. Dan terkadang bercakap tu dengan nama maki. Dia ni. Kita pun kata contohnya. Bercakap dengan makna maki. Dengan panggilan maki. Dan terkadang bercakap tu juga nama bagi tanya. Nak pergi mana tu? Bercakap lah tu. Tapi bercakap dengan nama, dengan kata tanya. Dengan panggilnya tanya begitu. Dan sebagainya. Banyaklah. Bercakap tu ada kalanya dinamakan puji, ada kalanya dinamakan maki, ada kala dinamakan tanya dan sebagainya lah. Itu panggil bercakap. Dan yang keempat dinamakan kalam lafzi. Ini yang keempat dinamakan kalam lafzi. Yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu kita, kalam lafzi ini dengan perkataan ataupun dikatakan dengan makna ma hasala bil masdari. Apa dia ma hasala bil masdari? Yakni perkataan yang hasil ia perkataan itu hasil dengan sebab berkata. Dengan sebab berkata, maka keluarlah perkataan. Itu nama dia ma hasala bil masdari ataupun dinamakan kalam lafzi. Maka hak ni kata dia, ini kalam dengan makna perkataan ini benda ada. Yang ialah daripada jenis
huruf dan suara yang disifatkan dengan suara tebal dan nipis, ada panjang, ada pendek, dan i'rab, ada i'rab dan ada bina, ada harakat, ada baris. Ni perkataan kalam lafzi. Maka Al-Quran, ni Al-Quran tu ialah kalam Allah. Apa makna Al-Quran kalam Allah? Yakni kalam lafzi. Bukan Al-Quran ialah kalam Allah, yakni Al-Quran itu sifat kalam Allah. Bukan. Bukan begitu. Sebab kalam tu ada 4 bahagian tadi. Sebab tu kena faham 4 tadi. Supaya kita dapat bezakan. Yang mana bila sebut Al-Quran kalam Allah, Al-Quran ialah sifat kalam Allah. Kalau Al-Quran ialah sifat kalam Allah, bermakna Al-Quran itu jadi qadim, pada sedia kala. Lagi pula, sedangkan Al-Quran yang kita baca itu bunyi suara, ada huruf, ada suara, ada harakat, ada bacaan panjang, ada bacaan pendek. Maka akan jadi memeningkan kita lah. Sifat kalam Allah tidak berhuruf. Sifat kalam Allah kata tidak bersuara. Ini Al-Quran ni berhuruf bersuara. Al-Quran kalam Allah dengan makna kalam lafzi. Dengan makna kalam lafzi, iaitu kalam perkataan. Maka Al-Quran ialah kalam lafzi. Dengan makna kalam lafzi. Begitu. Cuma ulama' tidaklah kata Al-Quran itu makhluk. Sebab apa tak kata Al-Quran itu makhluk? Ini dalam bab yang lain. Ini dalam bab situasi yang lain supaya dapat menjaga supaya akidah seseorang tidak rosak. Menyebabkan ulama' tak kata Al-Quran itu makhluk. Kalau dari sudut makna sebenar, Al-Quran itu adalah makhluk. Kerana Al-Quran itu perkataan yang Allah Ta'ala jadikan. Adapun hak bukan makhluk ni sifat Allah tu. Sifat Allah tu, hak bukan makhluk. Hak qadimnya. Sifat Allah tu qadim. Sedia kala. Adapun Al-Quran itu berhuruf bersuara, maka yang ni baru, yang ni makhluk, hak Allah Ta'ala jadikan. Adapun hak qadim, hak sedia kala, itu sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita terjemahkan dengan perkata. Cuma ulama' tak katalah Al-Quran itu ialah baru, ialah makhluk. Tak kata begitu. Sebab apa tak kata begitu? Sehingga kan Imam Bukhari Imam Bukhari rahimahullahu taala berdoa kepada Allah. Kalaulah kerana Imam Bukhari pada masa itu ditekan oleh pemerintah Mu'tazilah pada ketika itu supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka Imam Bukhari enggan mengatakan. Sehingga Imam Bukhari berdoa kepada Allah, diriwayatkan beberapa hari setelah daripada berdoa Imam Bukhari meninggal dunia. Kerana apa? Tak enggan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Takut. Bimbang. Ulama' dulu bimbang. Kalau kata Al-Quran itu makhluk, yang mana kita katakan tadi, Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran ialah kalam Allah. Bila sebut Al-Quran itu makhluk, takut orang tak faham tu. Sekarang kita duk bercakap dalam bab ilmu. Tak apalah kita kata Al-Quran itu makhluk. Dalam bab ilmu, dalam medan pengajian. Hak kita nak bahas sekarang, hak mana sifat Allah, hak mana kalam lafzi. Kalau orang hak tak faham, ulama' dulu, dia tutup. Dia tak mahu kata Al-Quran tu makhluk, takut hak tak belajar, hak tak reti. Bila kata Al-Quran makhluk, Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala makhluk. Bila kata sifat kalam Allah itu makhluk, maka jadi kufur. Kerana kata sifat Allah itu makhluk, rosak akidah tersebut. Maka sebab itu ulama' tak kata Al-Quran itu
makhluk. Tapi kalau nak cerita dalam pembahasan, Al-Quran ialah kalam Allah dengan makna kalam lafzi yang Allah Ta'ala jadikan perkataan. Tapi menunjukkan Al-Quran inilah menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kalam dengan makna perkata. Begitu. Baik. Yang dikatakan kalam lafzi ini adalah arat, benda baru, sifat baru. Perkataan-perkataan ni yang Allah Ta'ala menjadikan perkataan itu pada hawa, pada udara. Perkataan tadi Allah Ta'ala jadikan pada udara. Sebab tu kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Kerana suara tu Allah Ta'ala jadikan di udara. Di udara. Aradun yaqumu bil hawa, gitu. Maka ini kalam-kalam lafzi ni baru dan makhluk bagi Allah Ta'ala dengan tidak khilaf segala mazhab. Ini makhluk, tidak ada khilaf di kalangan mazhab-mazhab. Tetapi tidak sayugia, tidak sepatutnya bahawa dikatakan barunya kalam lafzi ini dimaksudkan ialah Al-Quran. Tidak sepatutnya kita kata Al-Quran itu makhluk, melainkan pada tempat belajar dan mengajar saja. Sebab apa? Kerana takut memberi waham kepada barunya kalam nafsi Tuhan, yakni sifat kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Takut-takut orang keliru bila kata Al-Quran itu ialah makhluk. Kalam Allah, sifat Allah ada di Allah nu ialah makhluk. Maka itu memberi keliru. Maka tak boleh kita kata Al-Quran itu makhluk. Begitu. Kerana tiap-tiap daripada keduanya, yakni kalam lafzi dan kalam nafsi, itu dikatakan dia dengan kalam Allah juga. Kalam lafzi pun kalam Allah, kalam nafsi juga kalam Allah. Dua-dua dinamakan kalam Allah. Habis kat situ. Bahkan khilaf itu pada yang manakah Nabi Musa mendengar. Rasanya cukup setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan bahaskan pada pertemuan kita yang akan datang, di mana pengarang kita mendatangkan cerita tentang pendapatan ulama berkaitan dengan Nabi Musa mendengar kalam Allah. Begitu juga Nabi SAW mendengar kalam Allah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, dengar apa tu? Apa hak Nabi Musa dengar? Apakah hak Allah Ta'ala? Apakah hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar? Maka di situ akan dibahaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Jazakumullah khairan jaza. Cukup dulu setakat ini untuk pertemuan kita pada malam ni. Yang mana pada malam ni kira-kiranya pembahasan dia agak berat sedikit, tapi kita dengar, kemudian kita dengar dulu. Nanti pada kelas yang lain belajar pula dengan guru-guru yang, dengan tuan guru yang lain, kita dengar pula. Insya-Allah dia makin faham. Begitulah ilmu. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam.